Soalan dalam kubur kan kam ahkami salat dah. Berapa rukun semayang? Berapa rukun haji? Berapa syarat semayang? Itu tak tanya. Dia tanya kenal tak? Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kau buat tak kenal dengan Tuhan atas dunia, kau buat tak tengok hukum hakam dia, tak tengok apa kendak dia, besok jangan dijawab. Malaikat tanya tak dijawab. Marrabuka, la adri, malaikat titik kan. Dia pergi 70 hasta bawah. Ya, tuan-tuan tengok orang piling kan, rumah 20 tingkat berdebung, 3-4 kampung dengar masuk kan banyak kaki dua, malaikat titik tu sekali pergi 70 hasta. Bayangkan. Tungkir balik, tanya lagi, la adri. Sebab tu jangan kita berani buat tak kenal dengan Tuhan. Sebab Tuan Mursyid saya pesan, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Tu jaga tu. Ayat dia pendek, gegar kita dengar kan. Kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Kita kena ada syuurul qalbi, sentiasa perasan. Yang jadi masalah kita buat tak perasan dengan orang, bukan main. Jangan orang kata apa kan, masyarakat kata apa, tak malu ke orang. Ni muka-muka orang mahjub, orang yang terdinding, yang digelapkan batin hati dia tak kenal Tuhan. Kepala otak dia, pemikiran dia makhluk dunia habis. Akhirnya mereka mau datang besok sentap nyawa. Ini amat menderita besar. Ya.